terhadap Kerajaan Malaysia, polis, PDRM yang terlibat dalam penahanan ni, semuanya akan ditahan. Sebenarnya dalam undang-undang, penahanan walaupun 1 minit, 2 minit, kalau tidak sah, dia adalah satu yang kita katakan melanggar perlembagaan, hak perlembagaan seseorang. Dia maknanya 1 minit, 1 saat berada dalam tahanan itu adalah satu nilai yang tak boleh diukur dengan wang ringgit. Adalah satu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Itu yang berkaitan dengan himpunan. Apatah lagi himpunan tersebut, tujuannya adalah supaya berlakunya pematuhan kepada undang-undang. Tujuan himpunan itu adalah supaya rakyat Malaysia ni patuh kepada undang-undang. Cuma dia spesifik kepada pembinaan. Dalam Seksyen 26-27 Akta Pembangunan Bandar dan Desa, menjadi satu kesalahan pembinaan yang tidak mendapat kebenaran daripada PBT. Dan PBT kena roboh. Mahkamah katakan itu adalah mandatory. Roboh itu mandatory apabila dia tak ikut peraturan. Hingga boleh dipenjara. Pembangunan bandar dan desa. Kanun Tanah Negara juga menjadi satu kesalahan. Seseorang membuat binaan di atas tanah reserve, tanah kerajaan, tanah simpanan ke apa, boleh didenda sehingga RM500,000 dan dipenjara sehingga 5 tahun. Jika membuat binaan di atas tanah bukan milik, maknanya tanah reserve atau tanah kerajaan dan sebagainya. Dan mengikut Seksyen 44 Kanun Tanah Negara pula, setiap orang yang ada geran, dia boleh menikmati hak pemilikan tanah itu dan boleh melakukan apa-apa yang sepatutnya untuk mempertahankan hak dia, untuk dia nikmati. Contohnya ada binaan di atas dia, dia boleh robohkan. Dan ini disokong oleh kes. Nama kes itu ialah Siddiq bin Muhammad melawan Kerajaan Negeri Perak. Di mana Sultan Azlan Shah, sebelum dia jadi sultan, dia jadi ketua hakim negara, dalam Mahkamah Persekutuan telah menghakimkan bahawa pihak tuan punya tanah boleh merobohkan tanpa memohon kepada mahkamah. Kena mohon, tak perlu. Kalau ikut penghakiman tersebut lah, tak perlu. Kenapa? Sebab kita fikir secara logik. Orang dapat tanah tu